Mak ai saiz SG ni besar ni. Hi guys, nama saya Gordon The Great Hobby Man. Dan di meja saya ini adalah SG Psycho Gundam Metallic Gloss Injection Limited Edition dari Bandai. Kalau kita letak bersebelahan dengan sebuah MG yang biasa, memang nampak sangat kecil guys. Dan kalau kita letak bersebelahan dengan Destroy Gundam, barulah nampak sedap mata. Untuk finishing limited edition ni memang nampak sangat glossy lah. Nama pun metallic gloss kan. Dia punya gloss dia lebih fokus kepada bahagian hitam dia tu. Nak cakap metallic, bukanlah metallic sangat ya. Yang bahagian metallicnya adalah bahagian warna kelabu ungu dia tu. Yang tu lebih kepada metallic purple ataupun metallic purple injection lah yang aku nampak ni. Dan selalunya barang-barang limited edition ni mesti ada banyak clear parts, dan ini semestinya adalah di bahagian kaki, di bahagian dada dan juga di bahagian perisai dia. Dan proses pemasangan untuk kit ini memang sangat best sebab semua part dia besar-besar. Dan disebabkan ini adalah berdasarkan kit yang lebih lama, ada lagi banyak bahagian yang perlu menggunakan skru dah semasa korang pasang. Rare tak rare benda ni? Selain daripada bentuk Gundam untuk Psycho Gundam ni, ia juga boleh bertukar menjadi bentuk mobile armor. Dan disebabkan ini adalah design Gundam yang lama, maka mobile armor yang lama-lama ni nampak pelik sedikit lah sebab nampak macam dia lipat-lipat je badan dia ya. Dalam bab artikulasi pula kit ini, memang tak banyak boleh buat kit ini ya. Pergerakan kepala memang tak ada masalah. Yang paling unik sekali, V-fin dia adalah plastik lembut, tak perlu takut V-fin patah. Yang dua kepak di bahu dia tu boleh gerak-gerak. Pergerakan tangan nampak normal, tiada masalah. Yang bestnya jari-jari di tangan dia tu semua boleh gerak. Tapi masa pasang tu leceh sikit lah ya. Pergerakan kaki, sepak ke depan nampak macam boleh je. Tapi sepak ke tepi tu, alamak tak boleh tu. Sepak ke belakang tak jadi, nak lipat pun tak boleh ni. Pergerakan pinggang langsung tak ada. Maka dari segi bab posingnya tak banyak anda boleh buat. Bagi aku yang berdiri macam ni pun dah okey dah. Alright, jadi sampai di sini saja video kita. Kita jumpa lagi di video yang baru.